Datuk, itu mengenai filem pula kan, pembikinan filem. Macam mana pula dengan pelakon di Malaysia ni Datuk? Adakah bermodalkan rupa paras ataupun talent? Sama macam filem-filem. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Dari dulu pun ada. Masa saya berlakon pun, saya berlakon kayunya pelakon ni. Tapi saya tak shoot them down. Saya cuba spend time dengan diorang. Saya duduk dengan diorang, "Kam, kita rehearse lagi. Kalau saya pergi kat sesuatu pelakon dan cakap rehearse 10 kali, faham-faham lah. Maksudnya you haven't hit the par yet, you haven't hit the level. I need you to be dekat level tu supaya bila you berlakon dengan I depan kamera tu, level kita sama. Sebab kalau saya berlakon seorang pelakon, saya katakan bagus, dia tak bagus, dalam TV atau di sinema, saya pun tak bagus. Efek lah. Efek kepada saya atau pelakon-pelakon yang berlakon depan dia. So kita kena push. Itu sebab bila skrip datang ke saya dulu, saya akan tanya soalan pertama, pelakon siapa? Saya nak list pelakon. Kedua, pengarah dia siapa? Then okay, now give me the script. Then I akan baca skrip. So dia ada proses, you see. Kita ada pelakon yang hebat. Kita ada pelakon yang muda yang hebat. Tetapi kadang-kadang mungkin lakonan dia kepada rupa dan macam mana image dia. Untuk jadi seorang pelakon, kita kena buang image. You have to throw your ego. You have to throw your image down. Hans pun ada ego. You pun ada ego. Semua belakang ni kamera ada ego. Tapi bila kita nak lepaskan dan tolak tepi ego kita, kita kena tahu tempat. Bila kita nak berlakon, ego kita pertama kena buang. Datang set dalam kereta, you drive, you dah start buang ego you. You kena neutralize. Itu benda-benda yang kita kena ajar. Tapi that is a process of an actor to learn. Takkan kita nak mengajar semua benda tu. You have to come prepared and prepare yourself. So pada pelakon-pelakon sekarang, yes we do. But yes, we also have pelakon yang kayu. Itu reality dia lah. Sorry guys. I tak mention name Okay. I will never mention names. But it's the reality. Betul. Datuk, macam Datuk kata tadi, macam Datuk pun nak tengok juga list pelakon kan. Kalau boleh kongsikan Datuk, siapa sebenarnya yang Datuk memang sentiasa berkolaborasi ataupun mahu berkolaborasi bersama Datuk? Masa tu Nasha Aziz. Oh. Masa saya berlakon, Vanida Imran, Sophia is good. At that time, you know what I mean? Masa saya berlakon, diorang tu dah were top level actors pada masa tu. Of course, times change, you know. Saya suka berlakon dengan Rusdi Ramli. Saya tak tahu kenapa. Bila saya berlakon ni, saya macam shock lah berlakon kau, bro. Vibe dia sampai. Dia buang ego dia. Okay. Dia buang ego dia. Bila dia buang ego dia, dia datang humble, kita pun terus humble dengan dia. So dia set the benchmark. So kita kena belajar. Saya tak pernah tengok satu pelakon sebagai threat to me. Saya pernah berlakon dengan orang, kita ada dialog, kita ada last line. Last line, punchline tu kepada kita punya karakter. Tapi pelakon tu akan top ujung untuk steal the moment. Saya tak akan buat benda tu kepada pelakon tu. Bila saya tahu scene pelakon ni, saya akan support pelakon tu. Ini scene dia, bukan scene saya. Kerja saya untuk support. Tapi scene esok, tu saya punya. Dia kena support saya pula. Dia jangan makan antara sama lain. That is sometimes pelakon buat. You know, and it's not very healthy. So of course I like berlakon dengan Era. Era was a very talented actress, you know, and today she's still a very talented actress.